Ramai yang tanya saya mana lagi untung, ASB ataupun emas. Dua-duanya bagus, tapi jawapannya bergantung kepada tujuan anda. Kalau anda nak dividen tahunan yang konsisten, ASB memang pilihan terbaik. Setiap tahun ada pulangan sekitar 4 ke 5%. Tapi kena ingat, duit dalam ASB ni tetap duit. Kalau inflasi naik, kuasa beli duit pun akan jatuh. Ramai rasa lega bila nampak dividen masuk, tapi tak perasan walaupun kita nampak duit makin banyak, namun dia makin lemah dan harga barang makin naik. Maknanya, walaupun ada dividen, tapi kuasa beli kita tetap menurun. Emas pula tak berikan dividen, tapi emas ni kuat mengekalkan kuasa beli. Contohnya macam 10 tahun lepas, harga 1 gram sekitar RM150. Tapi hari ini, harga yang tertinggi, emas sudah capai RM647 per gram. Bila inflasi naik, harga emas pun akan naik. Sebab tu, nilainya terjaga dalam jangka masa panjang. Bagi saya sendiri, saya gabungkan kedua-duanya. ASB untuk aliran tunai, emas pula untuk kekalkan nilai. Hasilnya, duit saya berkembang dan terlindung daripada inflasi. Kalau anda pun nak mula belajar cara simpan emas dengan modal serendah RM100, boleh rujuk pin video 7 langkah mudah buka akaun emas secara percuma. Nanti, Kak Lina akan bimbing anda untuk mulakan menyimpan dengan bijak.